nak cari jodoh ni, dia kena pilih ikut akhlak. Kan? Bila dia dah betulkan diri dia, dah elokkan diri dia, dia akan melihat ni, menilai soalan dengan akhlak, bukan dengan kena pakai kopiah, jubah, kena ustaz. Tak. Bahkan ada sebahagian ustaz ni, maaf cakap walaupun saya ustaz, tapi ustaz pun kadang tu dia tak tanggungjawab. Ada ustaz-ustaz yang zalim, ustaz-ustaz yang tak bertanggungjawab, ustaz-ustaz yang dia tak ada ilmu. Dia ustaz tapi sebenarnya dia bukan ustaz. Dia ustaz tapi dia tak habis belajar, dia tak amalkan ilmu dia. Jadi dia tak jaga tanggungjawab, dia merosakkan orang, dia melakukan perkara-perkara yang tak elok. Itu ada wujud. Sebab tu kita tak boleh nak menilai seseorang hanya dengan pakaian, hanya dengan status. Nak cari jodoh ni kena hati-hati. Jangan asal, boleh mengaji sikit, hebatnya, kahwinlah dengan anak saya, kahwinlah dengan saya sebab pandai mengaji, suara sedap. Itu silap. Pilih seseorang jodoh tu dengan karakter. Mulakan dengan akhlak, dengan karakter. Kan? Ini untuk perempuan lah. Untuk perempuan nak cari seorang lelaki. Sebab kebiasaannya lelaki yang mencari perempuan. Tapi zaman sekarang ni dah kena dua-dua. Perempuan pun nak kena cari juga kan. Sebab lelaki dah tak mencari kan. So, bila berlaku macam tu, cari dia adalah kena tengok dari sudut akhlak. Tengok dia dari sudut macam mana akhlak dia dengan mak dia. Biasanya nak kenal seseorang, tahu tak apa rahsia nak kenal seseorang? Apa rahsianya? Travel dengan dia. Tak adalah travel berdua. Mungkin pergi trip, ada trip ramai-ramai kan. Bila travel ni, kita lebih mengenal orang. Yang kedua adalah kita berhubungan dengan adik-beradik dia dan mak dia. Travel sekali ke, pergi umrah sekali ke, ataupun buat something activity dengan family dia. Yang perempuan lah. So kita akan lebih mengenal dia melalui perspektif adik dia, adik-beradik dia, mak dia, kawan baik dia. So dari situ kita kena mengenal diri dia melalui orang lain. Kita tak boleh nak kenal dia melalui dia je. So dari situ kita boleh jelas, ni akhlak dia baik. Sebab semua orang yang saya dengar, semua orang cakap ni adalah baik, akhlak dia baik, bagus. So dekat situ pun sedikit demi sedikit, penilaian dia apa? Kunci dia adalah penilaian moral character, akhlak dulu. Sebab akhlak yang baik, yang lain-lain semua boleh adjust lah kata. Yang lain-lain kita boleh ajar.